Jika kita bersumpah guna nama Allah pula tu, kemudian kita tipu, maka lebih berlipat kali ganda dosa. Faham lagi? Kalau tak sebut nama Allah pun haram. Faham lagi? Haram. Dia menipu dengan nipu lain, menipu dengan sumpah, dabar dosa. Benda ni betul ni. Padahal pelawak tak. Tipu tak kata nama Allah. Wallahi, demi Allah benda ni betul. Dua kali. Siapa yang guna nama Allah bersumpah, sumpah ni kalau Melayu kat demi Allah. Kalau Arab dia guna huruf. Wa huruful qasami wa hiyal wawu wal ba'u wat ta'u. Huruf bersumpah itu 3. Huruf waw, huruf ba, huruf ta. Wallahi, billahi, tallahi. Kalau Arab, Melayu demi Allah. Faham lagi? Maka kena laknat. Berbohong dengan sumpah. Kena laknat. Orang yang kena laknat maksudnya Allah jauhkan daripada rahmatnya. Dan para malaikat mendoakan. Kalau laknat dan malaikat, orang ini jauh dari kasihan Allah. Faham? Tapi pasal apa orang sanggup menipu sekarang? Menipu lama dah. Kan zaman learning. Tapi learning menjadi-jadi menipu. Betul tak? Jadi-jadi. Dulu orang menipu lama dah. Tapi orang dulu dalam keadaan malu-malu. Learning live menipu. Naik atas petah. Hari ini kita jadi kerajaan. Esok turun minyak. Tanpa segan, tanpa. Kenapa? Sanggup berbohong. Kerana mereka tidak beriman. Betul tak? Nabi kata tidak beriman orang yang mencuri ketika dia mencuri. Lah dia curi dah, baru mari sesat. Takut pada Allah, mari balik iman. Jadi puak-puak orang duduk pelawak ni, duduk cakap bohong, menipu ni, masa dia duduk cakap tu, dia tidak beriman. Faham? Wailul lil mukazzibin. Faham? Celaka sungguh bagi orang-orang yang menipu. Tipu seorang, dosa dah. Tipu rakyat. 30 juta rakyat ditipu oleh pemimpin. 30 juta dosa dapat. Tapi dah kita buta kayu. Kita lantik orang yang memang bapak penipu untuk meneruskan penipuan. Lalu kita tidak diakui sebagai umat Nabi. Nabi kata, laisa minna man rasya, bukan daripada umat aku golongan yang menipu.